Okey, Assalamualaikum. Bersambung kita pada video bab 8 yang kedua. Okey, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan garis lurus. Ni, ingat lagi garis lurus ni kan? Kita ada sudut bertentang bucu, kita ada sudut bersebelahan, kita ada sudut pelengkap, penggenap, sudut konjugat. Okey. Hari ni kita nak sambung pula yang berkaitan dengan sudut garis selari. Ni, sudut garis selari. Okey. So, untuk garis selari, macam mana kita nak tahu dia tu garis selari? Pada garis tu ada tandaan anak panah. Tu tak nampak tu. Okey, kita ada garis. Kemudian pada garis lurus ni, dia ada tanda anak panah. Macam ni. Okey, apa maksud garis selari ni? Okey, garis selari ni maksudnya, katalah kita ada dua garis. Okey, kita ada dua garis. Kejap Kita ada dua garis. Kita ada dua garis. Kemudian kita ada garis rentas. Okey. Garis selari, sifat garis selari ni maksudnya adalah dua garis ini, condong dia sama, tegak dia sama. Sama je. Alright. Apa maksud sama? Maksudnya sudut condong dia sama. Kalau sini 40 darjah, sini pun dia sengit pun 40 darjah. Kalau dia sengit 60 darjah, dia sengit 60 darjah. Okey, maksudnya garis selari ni mempunyai sudut sending dia sama. Okey, itu maksud garis selari. Okey, kemudian dalam kita nak belajar sudut pada garis selari, ada satu lagi istilah adalah garis rentas lintang. Okey, garis rentas lintang ni dia bukan garis selari, tapi garis lurus yang bersilang dengan dua atau lebih garis selari. Ni nampak ni. Dua atau lebih garis lurus. Okey, ni. Tak kisahlah garis selari ke garis tak selari ke kan. Ni garis selari kan. Okey, so yang ini bukan garis selari, ni garis lurus. Ni nama dia garis rentas lintang. Garis yang bersilang dengan dua atau lebih garis lurus dikenali sebagai garis rentas lintang. Okey, ni contoh. Contoh dekat ni kayu kaki nak letak kertas lukisan rasa saya ni, stand ni. Okey, misalnya garis lurus AB, yang ni A, yang ini EB. Yang ditunjukkan dalam foto adalah garis rentas lintang sebab dia bersilang dengan dua garis selari ni. Okey, kalau satu tak jadi, dia mesti dua atau lebih. Okey, jom kita pergi kepada nak tahu yang mana satu garis rentas lintang dan yang mana bukan. Okey, kita tengok nombor 2 ni. Okey, ni latihan ni kita gunakan sebagai contoh lah. Okey, yang mana merupakan garis rentas lintang, kita labelkan AB. Kemudian lukis satu garis rentas lintang, kita labelkan PQ. Maksudnya dia suruh awak cari dulu mana garis rentas lintang yang ada, kemudian labelkan. Kemudian dia suruh awak lukiskan satu. Okey, ni soalan A. Okey, yang mana satu garis rentas lintang? Okey, dia satu garis yang merentasi banyak garis selari. Okey, ni kita ada ni anak panah. So, condong dia mesti sama. So, yang bukan garis selari, yang ni garis lurus. So, ini adalah garis rentas lintang. AB ni. Okey, dia bersilang dengan garis selari. Alright. So, kemudian dia suruh kita lukis pula garis selain garis, dia suruh kita lukis garis rentas lintang. Okey, so saya bolehlah lukis ni. Yang penting dia melintasi dua atau lebih garis selari. So saya labelkan ni PQ. Okey, soalan B. Yang mana satu garis rentas lintang?
Okay, ni garis selari. So yang ini A dengan B adalah garis rentas lintang. Kenapa yang kecil ni tak? Sebab dia hanya bersilang dengan satu garis sahaja. Dia kena dua. Okay, baru nama dia garis rentas lintang. Kemudian saya lukis pula yang lain. Saya lukis lah kat sini lah. Ni. Macam ni pun tak apa. Boleh. Okay, ni nama dia garis PQ. Garis rentas lintang yang lain. Okay, kemudian C. Yang mana satu garis rentas lintang? Alright, kalau kita tengok yang pertama ni, yang bawah ni, dia hanya bersilang satu je. Tak boleh. Dia mesti bersilang dua atau lebih. So ni, yang AB yang saya labelkan ni adalah garis rentas lintang. Sebab dia bersilang lebih daripada dua. Alright. Kemudian, lukiskan yang lain pula. Lukis macam ni pun boleh. Zap pun boleh. Okay. Yang penting dia PQ. Yang penting dia bersilang dua atau lebih garis selari. Okay. Kita tengok latihan yang ketiga. Okay, bagi setiap raja yang berikut, okay, tentukan sama ada garis yang dilabelkan dengan PQ adalah garis rentas lintang ataupun bukan. Okay, soalan A. PQ ni, adakah dia garis rentas lintang? Okay, jawapannya tidak. Okay, sebab dia tak bersilang dengan garis selari. Dua garis ni bukan garis selari. Okay, soalan B. PQ ni adakah garis rentas lintang? Sorry. Soalan A ni ya. Okay, soalan A ni ya. Dia bersilang dengan dua garis lurus. Dia tak semestinya garis selari. Ya. Okay, soalan B. PQ ni adakah garis rentas lintang? Okay, soalan C ni, adakah dia garis rentas lintang PQ ni? Okay, saya tinggalkan jawapan awak B. Dengan soalan C ni, awak cuba buat. Okay, adakah PQ ni rentas lintang? Ataupun adakah PQ ni rentas lintang? Okay. Alright. So, apakah sudut-sudut yang terlibat pada garis selari? Kita ada 3 sudut ni. Sudut sepadan, sudut pedalaman dengan sudut selang-seli. Apa maksud sudut sepadan? Sudut sepadan maksudnya apabila dua garis selari bersilang, dua atau lebih lah, bersilang dengan garis rentas lintang. Ni, AB ni rentas lintang. Sudut dia adalah sepadan. Apa maksud sepadan? Ni sudut dia. Saya namakan dia sudut A. Dan ni adalah sudut B. Sudut A dengan sudut B mempunyai sudut yang sama. Sudut A dan sudut B mempunyai nilai saiz sudut yang sama. Kalau A ini 85 darjah, maka B pun 85 darjah. Dekat atas ni tak boleh. Nama dia lain. Nanti saya akan cantumkan semua. So, ni nama dia sudut sepadan. Ni, sudut A dengan sudut B ni sudut sepadan. So, kalau A 85, B pun 85. Nilai dia sama. Manakala sudut selang-seli dulu saya pergi. Sudut selang-seli, sifat dia sama macam sudut sepadan. Cuma tempat sudutnya berbeza. Nampak ni? Ni kita ada dua garis selari. Bentuk dia macam Z. Sorry, tadi saya pergi ni dulu. Ni bentuk dia macam F. Biasanya sudut sepadan ni kalau kita nak ingat bentuk dia macam huruf F. Huruf F. Nampak ni? Ni tangan dia. Ni kaki dia. Macam huruf F. Ni biasanya kalau saya mengajar depan awak, saya kata ni macam ketiak dia. Ketiak dia sama. Bawah ni ketiak. Dia bentuk dia macam huruf F. Tak kisahlah F dia tegak macam ni ke, F dia macam ni ke, F dia saya ingat macam ni ke. Yang penting nampak macam bentuk F. Macam ni ke. Ketiak dia mesti sama saiz.
biasa saya cakap ketiak lah. Ketiak dia mesti sama saiz. Okay. Kalau sudut selang-seli, bentuk dia macam bentuk Z. Apa maksud bentuk Z? Kalau bentuk Z, ni selari. Ketiak dia ni mesti sama. Ni sudut dia. Ni sudut dia. Saiz dia sama. Nampak ni? Ni dia berselang-seli. Ni satu sebelah kiri. Satu lagi sebelah kanan. Okay, biasa kalau saya cakap dengan pelajar saya ni, ketiak terbalik. Kalau selang-seli. Okay, selang-seli. Ni A, ni B. Untuk selang-seli, sudut A sama juga dengan sudut B. Saiz dia sama. Okay, bentuk dia macam bentuk Z. Ada yang cakap bentuk Z. Ada yang cakap bentuk N. Kalau N macam ni. Ni garis selari. Bentuk N. Sorry, saya bukan bentuk N. Bentuk Z terbalik. Ni ada. Ni macam bentuk N pun ada juga. Biasanya orang cakap bentuk Z lah. Okay, ni sudut dia. Ni sudut yang sama. Dia selang-seli. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Okay, dia macam bentuk Z. Ni macam bentuk N pula kan. Tak kisahlah. So, kita ambil satulah bentuk Z. Okay. So, sama. Dua-dua ni sifat sama. Cuma satu dia sepadan. Okay. Satu lagi dia selari. Sepadan ni, nak bagi faham lagi, tak semestinya dekat bawah ni. Kalau kita terbalikkan, saya ambil warna lain. Saya warna biru. Kalau kita ambil yang belah sini pula. Belah sini. Okay, nampak ni. Okay. Sebelah sini pula dia sepadan. Ni. Yang warna biru ni. F dia terbalik. F dia macam ni. Yang ni pula yang sepadan. Nampak? Ini AB. Katalah ni CD. CD pun sepadan. Okay. C dengan D ni saiz dia sama. Sama dengan D. Yang penting bentuk F. Tak kisahlah bentuk F dia terbalik ke. Awak dapat bentuk F tu je. Okay, dia sepadan. Kalau bentuk Z, dia selang-seli. Okay. So, tak semestinya sebelah sini. Kalau kita terbalikkan, katalah saya nak ambil yang ni Z. Ni pun selari juga ni. Ni satu garis ni selari dengan sini. Boleh juga ni bentuk. Macam bentuk Z. Zigzag. So, mana sudut dia? Ni sudut dia. Ni dengan yang ini sama. C dengan D sama. Ni saiz sudut dia sama. Okay. Dan last sekali sudut pedalaman. Okay. Ni sudut pedalaman. Bentuk ni macam bentuk U. Okay. Sudut pedalaman bentuk dia macam bentuk U. Okay. Bentuk U ni. Nampak ni. Okay, ni yang sebelah dalam. Nama pedalaman kan. So, sebelah dalam. Dengan yang ni. A dengan B. Okay, bentuk dia macam bentuk U. Ni ada dua garis tu selari. Kemudian ni garis rentas lintang. Dia mesti melibatkan dua garis selari. Paling sikit dua atau lebih. Dan garis rentas lintang. So, untuk sudut pedalaman dia lain sikit. A dengan B ni kat belah dalam. So, A ni, sudut A ni, kalau kita tambahkan dengan sudut B, nilai dia 180 darjah. Ni tambah Katakanlah A ni 85 darjah. Okay, berapa sudut B? So, kita boleh gunakan konsep sudut pedalaman. Iaitu, kalau kita nak cari sudut B, so, dua-dua ni tambah 180. So, 180 boleh awak tolakkan dengan yang A tadi, 85 darjah. So, awak dapatlah 95 darjah. B ni 95 darjah. Bila kita tambah dua-dua, dapatlah 180 darjah. Ni adalah sifat sudut pedalaman. Tak semesti, ada orang kata U, cikgu bukan U lah, N lah. Kalau bentuk dia terbalik, N lah. Yang penting dia ada garis selari. Ni N dalam ni. Bukan sama tau. Dua-dua ni tambah dapat 180 darjah. Ada yang kata C. C pun boleh lah C. Okay. Ni nama dia sudut di dalam. Sudut pedalaman. Ada yang kata C terbalik. So, maksudnya kita kena cari. Okay, kita nak cari. Soalan biasanya dia akan bagi sudut yang tak tahu.
Kita kena cari sudut tu. Alright. So kita kena gunakan, nak gunakan F ke, nak gunakan U ke, nak gunakan Z ke, ataupun kita kadang-kadang soalan digabungkan dengan yang garis lurus tadi. Nak gunakan sudut garis lurus ke 180 darjah, ataupun nak gunakan sudut 360 darjah ke, ataupun nak gunakan sudut bertentang bucu ke, nak guna so boleh gunakan semua. Alright. Okay, so F U Z, ingat F U Z. Okay. Alright. So latih diri 8.3B ni tolong buat. Alright, homework ni. Cuma saya buat yang A Okay. So terangkan dan nyatakan sama ada dua sudut ni ialah sudut sepadan. Sudut selang seli atau sudut pedalaman. Kemudian tandakan C dengan D bagi pasangan sudut yang lain yang sama jenis. A dengan B. Awak jangan tengok sebelah anak panah je tau. Ni garis ni, dua ni garis selari. Sini walaupun tak ada anak panah, dia tetap garis selari. Lukislah anak panah tu. Okay, so A dengan B ni sudut apa? Nampak ni. Ni garis selari. Yang penting garis selari ni, yang anak panah ni. Okay, so dia adalah sudut kat dalam. So dia sudut pedalaman. Okay, A ni sudut pedalaman. Okay, kemudian kita nak kena labelkan CD bagi sudut pedalaman yang lain. Okay, so mana lagi bentuk U? Nampak ni. Ni dengan yang ini. Macam bentuk. Tadi kata bentuk C boleh lah. So yang ini. Dalam dia ni. Ni C, yang ni B. So yang itu pun merupakan sudut pedalaman. Sudut pedalaman apa konsep dia? Apa sifat dia? A tambah sudut B sama dengan 180 darjah. Ataupun C tambah dengan sudut D sama dengan 180 darjah. Okay, soalan B. Okay, ni pun garis selari Okay, yang penting garis selari ni dulu. Ni dulu. Ikut dia dulu ni. Ni. Kemudian ni garis rentas lintang. Nampak bentuk apa ni? Bentuk F. Kan? So bentuk F terbalik ni. So kalau bentuk F sudut sepadan. Okay. So selain daripada tu, mana lagi yang sepadan dengan AB ni? Ni. Sebelah sini pun dia sepadan. Ni pun bentuk F. Sekejap saya gunakan warna lain. Warna lain. Warna ni lah. Okay, nampak ni. Ni yang penting cari garis selari dulu. Ni garis selari. Ni garis rentan lintang. Bentuk F. Kemudian cari ketiak dia. Ni ketiak dia sama. Ni C dengan D. Okay, untuk soalan C dengan soalan D awak buatlah namakan dan sudut apa itu. Alright. Kemudian soalan nombor 2 ni. Salin setiap darjah berikut dan tandakan sudut P jika A dan P ialah sudut sepadan. Ni A, kita nak tanda P. Okay, A ni dia punya garis selari. Cikgu dah cakap tadi, yang penting garis selari. Okay, kita nak tengok dia bentuk apa. Kemudian kita nak cari ni A. Bentuk kat mana P kalau dia sepadan. Ni ketiak dia. Nak cari ketiak satu lagi. Ni. Tu macam bentuk F. Maka kat sini satu lagi adalah P. Okey, kemudian sudut Q jika B dan Q ialah sudut selang-seli. Okey, padam balik. Sekejap. Okey, tadi kita dah jumpa jawapan. Sini sudut P. Okey, Q pula. Q ni selang-seli. Dia mesti bentuk Z. Ni. Bentuk Z ni B dekat sini. Ni garis selari. Okay, kita nakkan bentuk Z. Mesti ada satu lagi garis selari. Ni atas ni garis selari. So nak dapatkan dia bentuk Z. Macam ni. Okay, ni bentuk Z. Z terbalik. Okay, kalau ni ketiak dia kat sini. Dia selang-seli. Ingat selang-seli. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Ataupun satu atas, satu bawah.
So ni adalah Q. Alright. So tu bentuk Z. Z dia terbalik. P dah jumpa. Kemudian Q pun dah jumpa. Last sekali R. Kalau C dengan R ialah sudut pedalaman. Ingat sudut pedalaman U, bentuk U. Okay, bentuk U, bentuk C ke, C terbalik ke, bentuk N ke, samalah tu. Ni garis dia. Yang penting cari garis selari dulu. Ni garis selari. Bawah ni garis selari. So kita nak bentukkan macam bentuk U. Ni. So ingat, kalau pedalaman, ketiak yang sebelah dalam. C kat sini R. So kita dah jumpa dah ketiga-tiga sudut P, Q dengan R. So soalan B ni saya tinggalkan awak untuk buat latihan. Okey. Kita tengok latih diri 8.3 sini, kita buat sama dekat sini. Okey. Bagi setiap rajah berikut, tentukan sama ada PQ dan RS adalah selari ke tak. Okey. PQ dengan RS ni kita nak tentukan. Ni garis rentas lintang. Okey, selari ke tak dua garis ni? Okey, kita tengok. Ni bentuk, ada bentuk U, ada bentuk Z, ada bentuk F. Dia selari dah tu. Ni kita gerakkan garis ini melalui sudut. Ni sudut dia. Satu lagi sudut dia kat sini. Okey, dan nilai dia sama. Ni bentuk macam bentuk Z. Ni garis selari dia. Maka kita katakan P dengan Q adalah selari dengan R dengan S. Okey, B pula, soalan B. Okey. 85 sama dengan 85. Okey, kita gerakkan. Ada bentuk tak? Ada bentuk. Bentuk F, dan ni adalah sudut apa? Sudut sepadan. Nampak ni? Ketiak dia sama. Okey, bentuk F. So, dia adalah selari. Dan last sekali C. Okey, kita nak tengok ni 120 darjah ni. Ada bentuk apa tak? Ni garis, yang ni garis, ni sudut dia. Bentuk F, tapi sudut dia tak sama, tak sepadan. Ni 120, ni 124. So tak boleh pakai F. Apa lagi? Tengok lagi bentuk ni. Bentuk Z ada tak? Bentuk Z pun bukan. Okey, apa lagi? Yang ini dengan yang ini. Ni sudut bertentang bucu 124. Pun bentuk F pun bukan juga. Cuba tengok bentuk bentuk apa lagi boleh? Tak ada dah. Nak buat bentuk Z. Ni garis lurus. Ni berapa sudut dia ni? 180 tolak 120. Ni 60 darjah. Yang ini 56 darjah. 180 tolak 124. So bentuk Z ada, tapi sudut dia tak sama. Maka kita katakan PQ dengan RS ni tidak selari. Bukan garis selari. Okay, macam mana kita nak gunakan konsep FUZ? Okay. Macam mana kita nak gunakan konsep FUZ dalam kita menyelesaikan masalah? Okay. PQRSTU garis selari. PQRSTU garis selari. Nampak ni? Dekat soalan dia dah bagi tahu dah. Dekat rajah dia dah lukis anak panah dah. Ni anak panah. Awak tambahlah sendiri kat sini. Nanti kan awak tak nampak dia garis selari. Sebab dia dah ada garis rentas lintang. Nanti awak tak nampak. Okay. Nak cari A, B, C. Kita nak cari A dulu ni. A. Mana yang kita boleh gunakan? F ke U ke Z? Ni 60. Guna yang dekat dulu. Ni garis selari. Ni pun garis selari. Ada bentuk Z. Yang penting ada dua garis selari ni. Bukan dua garis lurus dua garis selari. Ada bentuk Z. Dia selang seli. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. So sudut A sama dengan 60 darjah.
Okay, nak cari B pula. B, ni garis dia. Ni B garis dia. Okay, nak guna yang mana ni? Atas ni ada. Ni pun garis selari juga. Okay, F terbalik. Nampak ni, F. Macam ni. Satu dekat B. Satu lagi dekat 118. Okay, bentuk dia adalah bentuk F. Okay, maka kita boleh katakan bentuk F pun sama. B sama juga dengan 118. F dengan Z sama nilai. Sama nilai. Last sekali C. B sekarang dah tahu dah 118. Okay, C. Ni ada C. Kita ada bentuk apa ni? Kita cuba padam balik. Ambil warna lain lah. Bagi nampak sikit. Okay, ni garis sudut dia, garis selari. Ni pun ada garis selari dekat B. Bentuk U terbalik. C dengan B. Nilai dia 180 darjah. So, B kita dah tahu dah. Nilai dia 118. Okay, B kita dah tahu nilai dia 118. So, nak cari C, 180 tolak 118. So, dapatlah 62 darjah. So, maksudnya untuk FUZ ni, kita kena pandai pilih. Okay, so cara dia adalah, yang pertama, mesti cari dua garis selari dulu. Kemudian, barulah cari rentas lintang. Bentukkan dia. Bentuk F ke, bentuk U ke, bentuk Z. Okay, yang penting dua garis selari. Garis selari yang berkaitan dengan sudut tu lah. Janganlah awak nak cari B, awak gunakan garis selari dekat C ni. Tak boleh lah. Buat dekat B dulu. Ni garis sudut B ni. Saya padam balik. Sudut B ni terlibat garis ni. Satu garis selari kat sini. Satu lagi rentas lintang yang ni. Okay, so mesti kena cari garis selari yang sama dengan ni. Okay. So mesti ada dua garis selari. Dua garis selari. Mesti ada dua garis selari. Kemudian satu garis rentas lintang. Okay, so latih diri 8.3D ni saya tinggalkan sebagai homework. Buat latihan. Alright, itu sahaja untuk kelas bab 8 bagi sesi yang kedua. Okay, sesi yang pertama kita dah bincangkan garis lurus, sudut bertentang bucu dengan sudut bersebelahan. Kemudian selari kita dah bincangkan FUZ. Okay, tinggal lagi satu sesi iaitu sudut dongak dan sudut tunduk. Alright, itu sahaja. Okay, terima kasih.